Sebetulnya, cerita bangunan ternipis di dunia yang ada di Temerloh ini sudah pun ditularkan, jika tidak silap saya, kira-kira 10 tahun lalu di media sosial. Jadi, bagi orang Temerloh, ia bukanlah satu cerita baru. Bangunan unik ini menempatkan Bank Muamalat Cawangan Temerloh, lokasinya di Bandar Baru, berhadapan kedai tayar, tepi jalan utama Temerloh ke Mentaka. Ruang yang sempit, bangunan 4 tingkat ini, kedudukannya seperti ini. Tapi memang bangunan 4 tingkat ini memang kelihatannya sangat nipis. Dari segi gambaran sebelah sini nipis. Memang the thinnest building in the world. Dibina di atas tanah seluas kira-kira 10 ekar. Bentuk tanahnya membuatkan binaannya unik dan menarik seperti itu. Ini dari sebelah belakang. Bangunan 4 tingkat. Ini dilihat dari sisi sebelah ke dalam. Dan ini sebelah belakang. Inilah